Assalamualaikum. Dalam video ini, saya akan terangkan salah satu kelebihan utama kalkulator arah nun ialah ia mampu menyimpan rekod surat pajak secara sistematik dan teratur. Masalah yang sering berlaku ialah ramai pengguna arah nun mempunyai lebih daripada satu surat pajak. Ada yang membuat pusingan pajakan berkali-kali sehingga memiliki puluhan surat pajak daripada pelbagai cawangan dan institusi. Akibatnya, mereka sering menghadapi masalah macam terlupa tarikh tamat pajakan, tak tahu jumlah pembiayaan keseluruhan yang masih aktif, sukar nak mengesan keuntungan ataupun kos benar, kehilangan salinan surat pajak dan keliru surat pajak mana yang perlu ditebus atau diperbarui terlebih dahulu. Okay, jadi kita gunakanlah kalkulator ni untuk merekod semua surat pajak yang kita ada. Okay, macam mana kita nak merekodkan? Di muka ni kita klikkan surat pajak. Tadi kita guna kalkulator, sekarang ni kita klikkan surat pajak. Okey, jadi bawah ni belum ada lagi satu pun surat pajak. Apa yang kita buat ialah contohnya kita memulakan satu surat pajak yang kita ada. Klik yang bawah ni, tambah surat pajak baru. Okey, klikkan. Okey, katakanlah surat pajak ni kita daripada institusi bank rakyat, klikkan bank rakyat. Okey, tambah. Okay, jadi apa yang kita nak masukkan? Okay, klikkan bawah ni. Ni ada masukkan di sini ialah kita klikkan arrow kecil sebelah kiri ni. Okay, kita klikkan. Kita nampak bawah dia apa lagi? Okay, katakanlah surat pajak kita ni bertarikh 1 hari bulan Januari tahun 2026. Klikkan tarikh Januari 2026 1 hari bulan. Okay, pada masa ni katakanlah kita telah ranukan sebanyak 100 gram emas. Dan pada masa itu katakanlah harganya ialah 550. Okey. Kemudian bila kita just enter, kita dapati bahawa 550, tekan betulkan balik semula. Okey, kita dapati bahawa pada masa itu ialah nilai marhun ialah 55,000. Okey, kemudian pembiayaan 8%, upah ialah 15.3699 sehari. Okey, jadi sekarang ni bila dah masuk kita simpanlah. Klikkan simpan di sini. Okey, jadi kita nampak di sini bahawa kita ada satu surat pajak yang mana pembiayaannya 40,000, belum ada lagi nilai upah. Sebab baru lagi jumlah emas yang ada dalam kita punya surat pajak ialah 100 gram. Katakanlah kita ada satu lagi surat pajak. Okey, macam nak tambahkan, klik bawah ni. Tambah lagi, inilah untuk tambah boleh atau tebus. Tambah mana lagi? Bayar bawah ni. Iaitu tambah satu lagi surat pajak baru. Katakanlah kita ada dua surat pajak. Satu lagi surat pajak kita daripada Agrobank. Kita klikkan Agrobank, tertambah. Jadi kita macam mana kita nak masukkan maklumat-maklumat? Jadi kita tutup dulu, kita minimize. Kita pergi yang kedua ni, Agrobank. Kita klikkan yang arrow sebelah kiri ni untuk kita maksimalkan dia. Katakanlah pada surat yang kedua ni tarikh dia pada bulan Februari. Pada Februari, pada mana Februari 2026, tekan Februari. Satu hari bulan Februari, Sunday, Monday lah, satu bulan cuti kan, Monday 2 hari bulan Februari. Katakanlah pada masa ni kita masukkan 50 gram emas. Pada masa itu harga emas dah naik jadi 560, jadi masuklah 600. Masuk 600. Jadi kita dapat maklumat ialah oleh kerana pembiayaan untuk bank Agrobank ialah 80%, maka kita dapat 24,000. 30,000, nilai marhun 24,000. Jadi sekarang ni kita dah masukkan maklumat-maklumat ni, kita simpan. Jadi sekarang ni kita dah ada dua lah, kita minimiskan. Sekarang ni kita dah ada dua. Jadi bila kita dah ada dua surat, maka dia akan maklumkan di sini bahawa sekarang ni kita ada dua surat yang mana berat gram emas untuk kedua suratnya ialah 150. Jumlah pembiayaan 68,000. Jadi ini yang pertama sekali, bahawa kita boleh masukkan semua maklumat-maklumat yang berkaitan dengan surat pajak kita sekarang ni ke dalam kalkulator arah nun. Mudah tak mudah? Kita boleh buka di mana-mana. Sebab apa? Sistem ni adalah mobile. Okey, seterusnya. Katakanlah sekarang ni surat yang kedua-dua surat ni kita nak buat overlap. Sebab apa? Harga dah naik daripada 550, dia naik 600. Kita tengok sekarang ni dia naik pada 650 contohnya. Katakanlah surat yang pertama ni kita expandkan. Sekarang ni katakanlah surat pertama ni kita nak overlap.
Okey, daripada 1 bulan 1 katakanlah kita nak overlap pada bulan 3. Okey, tambah sini. Ini nantilah untuk overlap atau tebus lah, atau katakan sebagai kita nak tukar surat. Okey, tukar surat sekarang ni kita klikkan arrow kecil ni. Okey, maklumat-maklumat detail yang kita masukkan arrow kecil ni, klikkan. Okey, pada bila kita nak tukar surat pada 1 bulan 3, klikkan pada bulan Mac. 1 bulan Sunday tak boleh, Monday katalah Monday. Okey, pada yang berat emas ni berapa? 100 gram. Okay, jadi harga semasa bila 550 dah jadi 620, katalah naik 620 lah. 620. Okay, jadi kita sekarang ni, okay, jadi kita dapat maklumat bahawa sekarang ni bila kita expandkan, bahawa sekarang ni pembiayaan baru ialah 49,600. Okay, pembiayaan lama ialah 44,000, ialah yang asas lah 44,000 yang sini pembiayaan ni. Yang baru 49,600. Okey, oleh kerana upah simpan dia catat ni RM15.3.3699 sehari. Berapa lama surat emas kita ni berada di Rahnu di bawah ni? 60 hari. Untuk 60 hari kita dapati bahawa upahnya ialah 922.19. Okey, lebihan tadi ialah sebanyak berapa? 566, baru 49,600 punya baru, tolak lama 44,000 ialah 5,600. Tolak upah simpan, maka inilah jumlah yang kita akan dapat bila kita overlap. Okey, lepas tu kita simpanlah yang ni. Kita simpan okey, simpan. Okey, kemudian yang kedua pula tadi, okey, yang mana? Surat yang kedua. Ini surat pertama, surat kedua. Kata surat kedua pun kita nak overlap. Okey, tu setelah sampai bulan 3 kita klikkan arrow ni, kita expandkan dia. Okey, kemudian kita nak overlap, tambah untuk transaksi overlap atau tebus, iaitu kita nak tukar surat baru. Okey, jadi sama macam biasa, kita bila tambahkan untuk overlap, kita klikkan untuk expand, arrow sebelah kecil ni. Okey, tarikh dia berapa? Bulan 3, 2 hari bulan 3, bulan Mac 2 hari bulan. Okey, harga emas berapa untuk yang surat kedua ni? 50 gram. Harga baru tadi berapa? 560. Okay. Jadi bila kita klikkan, maka dapati bahawa ini dia pembiayaan baru 22,400. Okay. Yang lama 24,560. Asalnya berapa? Harga semasa 600. Harga semasa 600 macam ni jadi 520. Harga 600. Lepas tu 600 naik 560, 600 kata naik 600 620 lah, 620. Okay. Okey, jadi 620 sekarang ni berapa nilai dia? Okey, jadi nilai yang baru ialah 24,000, lama 24,800, 4,000. Jadi ada lebihan 800. Upah simpan tadi berapa? RM7.89 sehari. Jadi untuk 28 hari, 7 darab 28 ialah 220 hari, RM220. Jadi 800 tolak 220, maka kita akan dapat lebihan ialah RM579. Okey, dah siap semua, kita dapat maklumat ni, maka kita simpanlah, save. Okey, jadi sekarang ni kita dapat maklumat, sekarang ni kita boleh simpan. Kita klikkan sini, bila kita boleh simpan. Jadi bila kita simpan sekarang ni, kita ada maklumat bahawa inilah maklumat-maklumat terakhir berkaitan dengan surat-surat pajak kita. Okey, asalnya ialah 1 bulan 1. Sekarang ni jadi oleh kerana kita dah tukar surat pada 2 bulan 3, dia catat 2 bulan 3. Okay, kalau di sini kita asalnya ialah 2 bulan 3, 2 bulan 3. Ini asalnya 2 bulan 2. Surat lama, sekarang ni kepada 2 bulan 3. Okey, nilainya apa? 50 gram, yang ni 100 gram. Jadi nilai jumlah gram emas kita ialah 150 gram. Okey, ini ialah kelebihan pertama, iaitu kita boleh menyimpan semua rekod-rekod berkaitan dengan surat Rahnu kita daripada mula surat ini dikeluarkan, daripada mula pajakan sehinggalah semua aktiviti-aktiviti kita. Jadi semua rekod-rekod ni dimasukkan. Jadi kita dah, selain daripada kita boleh merekodkan, kita juga dapat mengenal, dapat faham sekarang ni berapakah bila kita buat overlap, berapakah jumlah yang kita akan dapat. Okey, itu maklumat-maklumatnya. Jadi semua maklumat-maklumat ni dinyatakan dengan jelas. Contohnya yang mula-mula ni kita masuk. Okey, lepas tu inilah tarikh yang mula-mula 1 bulan 1, yang ni ialah 2 bulan 3. Okey, yang mana sekarang ni bulan 3 sekarang tu lebihan tunai ialah RM4,677. Ini untuk surat pertama. Untuk surat kedua pula, okey, kita ambil surat kedua. Surat kedua kalau tengok sekarang ni ringkasannya ialah daripada 2 bulan 2 2026. Maka sekarang ni kita tarikh tukar surat yang baru ialah 2 bulan 3 2026.
Okey, beratnya ialah 50 gram, 50 gram. Harga asal tengok di sini mula daripada 600 kepada RM620. Dan kita tukar surat yang baru, kita dapati ada lebihan RM579. Okey, jadi betapa mudahnya bila kita gunakan sistem ni untuk menyimpan rekod-rekod. Terutamanya mereka yang ada surat yang banyak. Okey, jadi tak perlu kita nak semak satu persatu surat-surat kita dalam fail kita. Semuanya ada di ujung jari menggunakan sistem kalkulator Arano version 3.0. Okey, kita jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.